Hai, Maggi goreng simple. Kita sediakan 3 paket Maggi. Lepas tu, kita renihkan air dalam kuali. Masukkan Maggi tu 3 paket, sis pakai. Lepas tu, kita masakkan dia 3 suku je. Tak mau lembik sangat ya. 3 suku masak. And then, kita tengoklah tak mau lembik sangat. Kemudian kita tapiskan dia dan ketepikan. Kemudian kita siapkan kuali, tumiskan bawang putih cincang, minced garlic sampai dia naik bau. Tu daging burger, pakai apa yang ada kat Xbox boleh. Kita hancur-hancurkan daging burger tu. Dan sis masukkan 1 paket dulu rempah kari tu, rempah kari Maggi. Lepas tu kita kacau sekata. Then kita siapkan light soya sauce. Jangan pakai garam masak ni nanti masin tau. Light soya sauce sikit je. Masukkan, kacau lagi. Kemudian sampailah daging tu masak. Masukkan Maggi yang tadi kita ketepikan tu. 3 suku masak, masukkan dia and stir well. Kacau. Kemudian kita masukkan 1 paket lagi rempah kari tu, masukkan air panas. Jadi dia nyemek-nyemek sikit. Basah lah kan. Lepas masukkan telur, bagi ruang kat tengah tu, masukkan telur, kacau sekata. Stir well and then we mix it all up. Mix it well. Kemudian kita tengok tu macam kurang seri. Masukkanlah tomato sikit dengan cili. Macam tu kan. Baru dia naik color sikit, cantik. Kalau nak taruh sayur pun boleh tu siap untuk dihidangkan. Selamat cuba. Dadah.